Selamat datang ke video tutorial DJI Matrice 400. Video ini akan memperkenalkan cara berlepas daripada kapal menggunakan M400. Sebelum berlepas, letakkan penanda pendaratan di geladak kapal. Dek hendaklah berukuran sekurang-kurangnya 3 meter kali 3 meter dan mempunyai permukaan yang rata, tidak terhalang, berwarna seragam. Pastikan tiada halangan dalam jarak 20 meter dari ruang udara menegak di atas geladak. Letakkan pesawat di tengah-tengah penanda pendaratan. Pasang kamera siri H30 dan kuasa pada pesawat dan alat kawalan jauh. Tekan tetapan penerbangan, tetapan mod pelancaran bot. Dayakan mod pelancaran bot. Dan pastikan kemaskini titik rumah secara berterusan dihidupkan. Anda boleh menetapkan ketinggian berlepas automatik dalam tertingkap pop timbul. Luncurkan gelangsar ke kanan untuk memulakan berlepas automatik dan minta pesawat naik ke ketinggian yang telah ditetapkan. Sebaik sahaja pesawat mencapai ketinggian yang telah ditetapkan, ia akan berlegar secara automatik dan anda boleh mengawal pesawat secara manual.